sedapnya. Nak aku tolong? Boleh tak kecil? Kalau tak boleh, apa kita nak buat? Habislah kita. Apa hal kancil berkumpul dengan kambing-kambing tu? Agaknya nak suruh kambing-kambing tu jadi makanan kita. Pandailah kau. Taklah. Mesti diajar kambing-kambing tu cara nak berenang. Tapi Kambing tu berenang kan? tak kisahlah. Kalau mereka mendekati sungai kali ini, tak seekor pun akan terlepas. Geli dah. Betul ke boleh berjaya ni kancil? Boleh. Kamu ikut je rancangan tu. Yang penting, kena bekerjasama. Aku pergi dulu. Kancil, kau tak nak ikut ke seberang? Tak apalah. Makanan aku ada lagi. Ingat, kena bekerjasama. Aku pergi dulu ya. Buaya menanti mangsa. Wow. Sedia. Kambing semua, bagi kepada 2 kumpulan. Mereka nak ke mana tu? Kita perlu ikut yang mana? Tak apa, kita tunggu je. Mana tahu tumbuh serat kancil. Betul. Ketua memang bijak. Kambing. Tak sabar je nak makan kambing. Oi, sakitlah. Buaya semua, ke hulu sungai. Serang! Ketua. Tengok tu. Apa? Kau ini! Serang! Kembali ke hulu! Jaga kau! Jaga kau! Aku nak yang tu! Hei, sinilah! Itu kurus. Aku tak nak. Jangan lawan cakap ketua! Tapi ketua. Kau pun sama! Suka lawan ketua! Ketua? Apa dia? Aku! Tidak! Kita dah kena tipu! Semua ni salah kau! Kau! Dan kau! Dia je lah yang betul. Bekerjasamalah sangat. Oh, jawab ya! Bersatu teguh. Bercerai roboh.